chapter pertama, apa itu order block. Make sure korang semua ready nota korang Baik. Order block. Okay. Dia punya key adalah yang korang kena tahu, kunci dia adalah ianya adalah kawasan. Okay, dengar betul-betul. Kawasan di mana terdapat banyak decision buy and sell yang berlaku. Maksudnya kawasan di mana key dia sekejap. Benda ni tak membantu saya menulis. Kawasan di mana ni kunci dia pertukaran arah buy ataupun sell oleh big trader. Dia nanti dalam chapter yang saya makan clear dengan korang ni, korang akan tahu dia adalah, saya panggil dia sebagai punca kenaikan dan punca penurunan. Kejap lagi kita tunjuk. Tapi inilah key dia, kawasan di mana pertukaran arah buy and sell oleh big trader berlaku. Okay, ni kunci dia. Ni yang korang kena faham. Sebab kalau korang tak faham apa itu order blocks, korang takkan buat decision yang betul. Order block ni boleh pakai ke? Order blocks ni memang boleh pakai sebab dia adalah kawasan di mana pertukaran arah buy dan sell oleh big trader berlaku. Okay. So kalau korang nak tahu juga, okay, order blocks dengan SND ni dia seakan-akan sama. Okay, order block macam saya cakap tadi, order block dan SND dia seakan-akan sama. Almost the same, cuma beza dia apa tau? Beza dia, okay, yang pertama saya bagi tahu, beza yang pertama, order blocks lagi low risk. Dia lagi low risk and selamat berbanding SND. Lagi low risk dan selamat berbanding SND. Okay. Dan cara marking dia berbeza. Sebab hari tu korang mesti triggered kan bila saya cakap decision di mana big trader membuat pertukaran arah. Sebab hari tu pun dalam SND saya ada cakap. Okay, SND pun adalah di mana big trader akan mencari peluang B ataupun mencari peluang buy ataupun sell. Saya selalu cakap BS macam dalam TikTok lah. Sebab tak boleh cakap B dengan S. Tak boleh cakap buy dengan sell. So harap korang semua faham Okay. So dia benda yang sama. Okay, di mana zone untuk kita follow big traders ni entry. Tapi tanya Sam, SND dengan order block ni mana lebih safe? Order block lagi safe. Tapi SND tak safe ke Sam? Okay, contoh dia macam ni. Saya buat satu senario. Okay, kata ada drop, base, rally, base, rally. Jadi ada dua zone. Satu zone demand, satu zone order block. Okay, ni senario dia, contoh senario dia. Okay. Boleh jadi dia turun sini dan terbang terus. Korang pun FOMO. Korang entry kat atas, running. Yang tak entry sebab dia tunggu order block, dia akan terlepas setup ni. Tapi apa akan jadi? Kalau dia turun sampai order block, tapi dia close body kat sini, shadow je tinggal, baru dia terbang. Ini yang selalu berlaku. Okay, kalau korang nak faham tentang liquidity sweep, korang kena clear tentang order block dulu. Baik, clear? Alright? Boleh kita proceed seterusnya? Okay. So sekarang korang dah faham apa itu order block. Okay, kita akan pergi kepada seterusnya. Okay, order blocks ni, macam saya cakap tadi, kawasan di mana terdapat pertukaran decision buy dengan sell yang berlaku. Lepas tu, dia ada dua senario. Yalah, pertukaran buy dengan sell. Okay, dia tak ada pertukaran buy je. Dia mesti ada pertukaran buy dengan sell. Sebab forex ni, buy pun boleh buat duit, sell pun boleh buat duit. Baik, so korang kena tahu, untuk bullish punya senario, okay, untuk bullish punya senario,
Order block ni yang pertama sekali, korang kena tahu dia adalah candlestick yang terakhir. Yang terakhir sebelum market buat pertukaran arah. Maksudnya dia dekat kawasan sini. Nak bagi dia perfect sikit kan, sabar ya. Okay, dia adalah candlestick yang terakhir. Dan cara nak entry dia sama saja. Korang kena tunggu peluang pullback. Okay, peluang pullback baru cari confirmation entry dia. Jadi, untuk mengenal pasti sesebuah market tu adalah order block, pertukaran arah menaik, korang kena tahu pertama sekali, dia kena second candlestick ni kena momentum. Second candlestick ni dia kena momentum dan dia tak boleh tinggal shadow ke bawah. Dia kena, maksudnya dia tak ada rejection ke bawah. Daripada sini dia punya trend tu straight je. Dia tak ada tiba-tiba shadow kat sini, dia tak ada tiba-tiba shadow kat sini. Dia tak boleh. Dia kena perfect. Dia kena perfect macam ni. Ini adalah order block sebaik-baik umat. Senang cerita. Ini adalah order block sebaik-baiknya. Dan saya tak boleh nak nafikan, bukan senang kau nak jumpa order block yang perfect macam ni. Tapi inilah teori order block yang paling perfect. Di mana, macam saya cakap tadi, okay, dia kena perfect trend. Dia kena perfect trend. Okay, di mana kat sinilah korang dapat kenal pasti ni adalah zone order block untuk korang cari peluang B korang. Okay, alright. So korang clear. Dia macam saya cakap, dia punya previous candle, okay, candle yang ini, okay, dia tak boleh melebihi juga. Dia tak boleh macam ni. Dia kena perfect. Order block kau tu dia kena perfect yang candlestick yang terakhir. Senang cerita lah. Senang cerita saya bagi tahu, dia adalah doji candlestick. Doji reversal candlestick. Tapi tak apa, korang jangan risau. Kejap lagi saya akan tunjuk macam mana bentuk doji candlestick yang perfect untuk kita entry, sir. Okay? Tapi korang jangan confuse. Tak semestinya korang kena jumpa se-perfect ni untuk dapatkan order block. Tak apa, nanti ada 4 kriteria order block yang korang akan tahu. Okay? So korang dah clear pasal bullish scenario. And then yang kedua sama, bearish scenario. Sama je macam saya cakap tadi, cuma dia inverted lah. Okay? Dia kena perfect. Dia kena perfect pertukaran arah tu. So bila price patah balik, baru korang akan cari peluang sell. Okay? Alright. So korang dah nampak untuk bearish scenario dengan bullish scenario. Actually dia adalah zone paling low risk. Sebab tu dia hujung. Kita akan cari paling hujung. Okay? Kita tak akan cari, okay. Kebanyakan orang akan tanda, Sam, ini Marubozu, Sam, ada hidden base kat sini. Betul? Kalau katalah ni zone H4, kalau kita turun kepada M30, kita akan nampak pattern tu macam ni. Jadi sekarang ni, kat sini ada zone. Tapi kita tak nak entry kat situ. Kita nak entry last sekali. Betul-betul dekat pertukaran arah. Punca penurunan dan punca kenaikan. Itu yang kita nak clear pasal order block ni.